Aku nak cerita satu hal. Benda ni dah lama jadi. Tapi sampai sekarang, aku tak boleh lupa. Aku pun tak tahu kenapa aku masih hidup. Tapi lepas kau dengar cerita ni, kau akan faham kenapa aku takkan pernah percaya lagi pada manusia yang nampak terlalu baik. Semuanya bermula masa aku mula sewa bilik kat rumah sewa tu. Rumah lama, 2 tingkat, tak jauh dari tempat kerja aku. Aku dapat bilik hujung sebelah tangga. Masa mula-mula masuk, aku rasa seram sikit. Tapi aku fikir, biasalah rumah lama. Lagipun sewa murah. Ada seorang makcik tua yang duduk bilik depan. Orang panggil dia Makcik Senah. Dia tak banyak cakap, tapi selalu senyum bila nampak aku. Ramah, sampai aku rasa selesa. Dia selalu masak dan suka hulur makanan. Ambillah sikit, rezeki jangan ditolak, katanya. Aku pun ambil, segan nak tolak orang tua. Tapi peliknya, sejak aku mula makan makanan dia, aku rasa lain macam. Badan aku jadi lemah. Aku selalu mimpi benda-benda pelik. Aku terbaring dalam hutan. Badan tak boleh gerak. Ada orang berdiri atas dada aku. Mata dia hitam kosong. Setiap kali aku jerit dalam mimpi, suara aku tak keluar. Dan bila aku terjaga, aku akan nampak bayang hitam berdiri betul-betul kat bucu bilik. Mula-mula aku fikir aku stres kerja. Tapi benda tu makin teruk. Aku mula lupa waktu. Ada sekali tu, aku bangun pagi dengan darah keluar dari hidung. Tapi bantal aku penuh dengan bunga melur yang dah kering. Bau dia kuat, busuk, bercampur dengan bau hanyir. Aku jadi takut. Aku mula periksa bilik. Masa tu aku baru terfikir nak angkat bantal. Dan masa aku angkat, aku nampak tangkal dibalut kain kuning. Ada tulisan pelik-pelik dan gigi manusia. Aku terus lempar benda tu keluar tingkap. Malam tu, aku nampak dia, Makcik Senah, berdiri kat tepi katil aku. Rambut dia kusut, mata dia merah menyala. Tapi mulut dia senyum. Aku tak boleh gerak. Badan aku berat, macam dipaku. Dia tunduk perlahan-lahan, hampir ke muka aku. Bau dia hanyir, macam bangkai. Aku berpindah malam tu juga. Lari macam orang gila. Sampai sekarang, aku tak tahu apa yang sebenarnya jadi. Tapi ada satu hal yang aku pasti. Setiap kali aku tidur, aku masih bau bunga melur kering. Kadang-kadang, aku masih rasa ada orang berdiri dekat katil aku.